produk review berkenaan dengan model ni WD516. Model ni actually keluar daripada 2022. Dia keluar awal sebelum model WD518. Okay, so nanti saya review untuk produk WD516, bagaimana cara nak menggunakan unit ni. Okay, inilah model WD516. Saya tunjuk dekat bahagian atas ni, tolong jangan letak apa-apa barang, sebab sekarang you nampak dekat atas ni dua button ni. Button ni yang selalu kalau you letak barang dia boleh tersentuh, boleh jadi buat servis. Okey, jadi kena hati-hati bila nak letak barang dekat atas. Okey, untuk model ni kalau kita tengok, dia ada button dekat sini kan. Nampak ada button ni nyala sini. Saya tunjukkan macam mana cara guna. Okey, ni air panas Air panas dia ada 3 temperature kat sini. 85, 40, 75 kopi, 40 susu baby, 75 tea. Okey, kalau kita nak lock dia, tekan sini. Dia lock air panas, tak boleh guna. So kalau kita nak unlock balik, kita tekan. Okey, so kita nampak sini ni kuantiti lah. So kuantiti dia 120, 250, 500, 1000. Okey, kita nampak ada button kat atas ni. Kalau katakan kita nak off dia, tekan ni. So dia padam kan. So bila dia padam, dia turun air macam tu, dia tak ada up and down. So macam mana kita nak on balik, tekan dia balik. Dia ada on kan. So bila kita tekan balik, dia boleh turun. Okey, lepas tu ni ambient ni unlimited air dia. So kalau katakan kita tekan 3 saat, dia akan nyala. Dia akan searching untuk guna dengan apps lah. So kalau dia dah nyala je, maknanya dia dah ni dengan synchronize dengan kita punya apps dekat handphone. Okay, sekarang kita tak guna, saya padam lah. Okay, kalau perasan dekat sini kita ada continuous. Continuous ni air keluar 3 minit. So air apa yang boleh guna? Air ambient boleh keluar 3 minit. So air cold boleh guna selama 3 minit. So kalau kita guna hot boleh tak? Tak boleh. Okey, air hot tak boleh guna untuk continuous. Continuous boleh guna air ambient dengan air sejuk. Okey, nampak ada satu bar je nyala. Sepatutnya nyala 3 bar. Kalau dia benda ni jangan tekan tak kena. Biarkan dia nyala selama lebih kurang 20 ke 30 minit. Okey, so dia akan nyala 3-3 lah. UV ni untuk protect dia punya nozzle ni, sebab nozzle expose kepada udara, sebab tu dia ada UV ni. Okey, macam mana dia punya fungsi? Satu lah manual kita tekan, dia akan nyala selama 10 minit. Tujuan dia untuk nak sterilize kita punya nozzle ni. Okey, so satu lagi cara, kalau kita guna apa jadi? Dia akan padam. Nampak dia padam. Okey, salah satu cara dia automatic dia akan setiap 1 jam sekali dia akan nyala selama 10 minit. So bila dia menyala sendiri, maksud dia sendiri akan sterilize kita punya nozzle ni. Okay, so kalau kita nampak kat sini button ni, kalau dia tukar warna orange, it's a time untuk tukar filter. Okay, so kenapa dia warna orange? Because dia dah guna usage lebih kurang 80%. So dia ada 20% penggunaan lagi untuk sebelum filter tu dihantar. Okay, so unit ni dia boleh carry ke kanan, best kan? Carry ke kanan. Lepas tu yang dia punya ni pun boleh juga kiri ke kanan yang ni. Ini kita boleh buka. So kalau katakan nak tukar filter, tadi keluar, unit jangan off Jangan sesekali off unit ni. So dia boleh buka. Okey, ni tukar filter. Sini tukar filter. Ini 6 bulan sekali, ini setahun sekali. So macam ni tukar, kita buka ni. So jangan off air So buang yang lama, ambil yang baru. Lepas tu tutup. Dah tutup. Okay, so dia running lebih kurang 7 minit untuk sterilize balik filter dekat dalam. So macam sekarang kita tak guna, saya cancel lah. Badannya akan nyala balik macam ni. Okay, lepas tu penutup ni kita letak. Okay, itu sebesar sekarang tentang produk ni WD516. Dia ada 3 warna. Dia ada warna silver, dia ada warna biru, dia ada warna putih. So 3 pilihan yang anda boleh buat untuk model ni. Okay, macam anda dah dapat tengok produk tu sendiri, macam mana cara nak guna dia, memang tak susah. So kalau katakan anda nak order produk ni, boleh pergi dekat saya punya description kat bawah.
ataupun box biru kat top ni. Okey, kalau anda nak buat order untuk produk WD516. Okey, kalau tekan anda nak saya buat lagi produk preview, anda boleh letak dekat komen dan bagi tahu kat situ produk apa yang nak saya buat preview. Okey.